Hari ni aku dekat pasar malam Taman Ikan Mas. Kat sini korang boleh tengok pasar dia punya panjang dari sini sampai ujung sana. So kita nak explore apa ada kat pasar ni. Jom. Ni apa nanti? Kulit katai. Dalam kulit katai ada apa nanti? Dal kacang kelapa. Dal kacang kelapa gula merah. Oh, so kat sini pun ada vadai, ada kari pap. Ni putu mayam Ini brown rice. Oh, ni brown rice. Ini yang normal punya lah. Okey, bagi satu set lah. Satu set Satu set. Satu set 5. Satu set 5. Dal. Dal. Okey. Okey. Tu. Apa? Okey. Tak ada apa. Sate ayam, satu cucuk RM1. Ayam daging. Cucuk RM1 bang? RM1 saja bang. Ayam dengan daging Ayam dengan daging sama je bang. Sama je. Tu dia. Berapa ni bang? 18? 7 biji RM2 bang. 7 biji RM2. Alamak, terjatuh dah. Mi Jawa Pakcu. Cuba dulu. Cuba dulu. Nampak macam sedap ni mi Jawa dia. Cakoi kat sini ada macam-macam jenis geng. Cakoi dia bukan cakoi biasa ni. Ni pun dah habis separuh dah ni. Beratur orang. Bang, cakoi kambing satu bang? RM10. Cakoi kambing. Satu je. Kita try dulu RM10 ni cakoi ni. Bismillah. Teringat kambing yang kambing-kambing. Dia oblong kambing. Dia punya sos tu yang sedap lah. Nasi lemak, ayam rempah pun ada jual dekat sini. Banyak lauk ah, macam-macam lauk ada bang. Ada kentang beladuk, sotong tumis, paru Paru. beladuk, telur mata, udang ayam, ayam masak merah, ayam goreng. Memang tiap-tiap Khamis abang ada kat sini InsyaAllah kami Okey. ada kat sini. Isnin ada di Pasar Malawangsa Maju. 2.15. 2.15 anggur. Mari singgah, mari. RM4 satu paket. 3.10 boleh campur. Malas nak potong sendiri, beli ini je senang. Terus makan. Chicken popcorn pun ada Macam-macam cik jual. Macam-macam ada. Tu dia jagung kau kat sini. Sebalang habis bang satu bekas ni hari-hari. Alhamdulillah habis RM3. RM3 bang Kuih talam macam-macam jenis ada. Talam apa bang? Pandan, durian, bingkau ubi, talam pandan, talam ubi, keladi, jagung. Ini gula merah. Gula merah. Bagi saya gula merah satu bang. 3.5 ya bang. 3.5. Yang tafu kat sini banyak jenis ni. Macam-macam ada. Penuh yang tafu. Tu yang tafu dia. Tu panas-panas. Tak beratur orang nak beli kat sini yang tafu dia. Tapai apa ni? Tapai ubi ke? Tapai Tapai ubi RM3. Pulut panggang, pulut udang ada. Dia jual juga apam balik. Macam-macam jenis apam balik ada. Saya ada yang special, biasa special coklat cheese, bulu hitam. Paling laris sekali apa? Coklat cheese dengan bulu hitam. Coklat cheese Paling pulut hitam. laris. Orang ciput-ciput bagi, kita bagi sampai kenyang. Bagi sampai kenyang Tu dia pulut hitam dia. Penuh. Ni berapa ringgit bang? Yang ini macam ni RM8 je. RM8 Chapati satu berapa kak? RM2. Kau apa jual? Dia bagi dal sekali. Dal sekali. Kalau nak tambah sardin ada? Ada sambal sardin dengan sambal ikan bilis. Sambal sardin sambal ikan bilis ada. Ni. Nasi lemak kukus Sri Melaka beratur. Lauk apa dia bang? Rendang ayam ada, rendang daging ada, sambal sotong ada, air rempah ada. Beratur bang. Sedap ni. Mesti sedap ni bang. Takoyaki pun ada. Ni takoyaki apa bang? Octopus. Ketam udang sotong. Murtabak Muslim kek. Tabak Muslim bang? Mantap bang. Donat RM2 geng. Macam-macam ada. Topping semua. Jenis macam-macam jenis ada RM2. Ni donat. Donat RM2 Donat RM2. Ada jual apa bang? Soya banyak ni. Soya campur tapufa, Soya campur tapufa. soya cincau, Soya cincau. soya gula merah campur. Gula merah pun ni tapufa biasa lah, standard Gula putih, Gula putih, gula merah, pandan. pandan. Pandan gula merah. Soya pure tu dia. Sedap juga soya campur tapufa ni. Isi ayam. Tongkeng bersunat. Tongkeng bersunat. Dah sunat dah tongkeng. So ni apa yang aku dapat Syamil, dapat apa? Ni banyak gila. Itu angusan. Angusan saya tak sampai
RM20. 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 Confirm. Confirm. Saya rasa saya punya dah 30 lebih ni. Busy sikit kan pasal malam ni banyak kereta sebab tepi jalan. Tapi best, meriah. Tapi best, meriah Okay, jom.